InsyaAllah hari ni kita breakfast view KLCC. Seberang je boleh masuk. Ini parking BSN dalam ni. Bang nak makan bang, makan. Spaghetti ada bang? Spaghetti ada bang. Spaghetti apa ada? Kita ada buttermilk dengan bolognese. Campur boleh campur. Campur boleh bang. Abang nak ambil set je? Set. Ataupun nak cedok? Saya nak cedok sendiri abang. Cedok sendiri boleh bang. Ni baru gaji abang. Ui, Baru gaji kita nak baik, makan meriah baik. sikit. Meriah sikit bang. Buttermilk masya-Allah. Gaji bang. Ini ke? Okey bang. Bang, Cedok bang. saya nak roasted chicken bang. Roasted chicken bang. Mana-mana boleh bang eh? Ini berapa bang? Roasted chicken berapa? Chicken satu RM8 bang. RM8 boleh bang, boleh bang. Gaji punya hal. Bang. Apa dah hal? Gaji punya hal. Gaji punya bang eh. Scrambled egg bang. Hammer egg bang. Oh, RM3 bang eh. Biskut RM3 bang eh. Ada tak atas bang eh, boleh eh? Boleh boleh. Jadi ni. Boleh bang. Oh masya-Allah. Bang last bang. Gnocchi, Gnocchi bang. mushroom. Gnocchi bang. Ni betul-betul sizing ni bang. Betul-betul bang. Minari gaji punya Bang. hal lah. Gaji punya hal apa dah hal. Ni baik bang. Bang sos apa ada bang? Kita ada black pepper sauce dengan mushroom sauce. Bagi black pepper sikit, mushroom sikit bang. Baik. Sekali. Sekali bang. Sekali je bang. Black pepper eh? Black pepper bang. Sikit-sikit bang eh. Sikit-sikit lah. Black pepper. Gaji punya cerita bang eh. Gaji punya hal apa dah hal. Mushroom. Ni dia kalau macam ni berapa bang? Ni saya kira RM29. 29 je bang eh. RM29 bang. Baik bang. Masya-Allah. Penuh-penuh macam ni RM29 je bang eh. RM29 bang. Kat mana nak apa ni bang? Kita dekat Wisma Bedek, Aha. Pokok Kebanas, Aha. sebelah KLCC bang. Sebelah KLCC ya. Sebelah KLCC. Ui baik sebelah, bang. Boleh makan sambil tengok KLCC bang eh. Boleh bang. Masya-Allah buka hari ke? Kita hari bekerja je. Hari bekerja je. Hari bekerja je. Satu hari cuti. Satu hari cuti, public holiday Public holiday pun cuti. dari pukul berapa? Kita kira pukul 7 pagi sampai pukul 4 petang. 4 petang eh. Baik bang, saya makan dulu bang eh. Makan dulu bang. Bismillah.